Antara Golba 5 gram dan juga 1 dinar, yang mana lebih baik? Jika dilihat dari nilai, iaitu dari sudut keturunan emas, kedua-duanya adalah sama berketurunan 999. Bezanya hanya dari gram emas itu. Golba ini beratnya 5 gram dan 1 dinar ini beratnya 4.25 gram. Beza berat 0.75 gram. Jadi dari sudut harga, 5 gram ni jika dia beli, ianya lebih mahal sedikit dari 1 dinar. Jadi untuk menjawab soalan yang mana lebih baik, kedua-duanya baik untuk disimpan. Anda boleh pilih sama ada anda sukakan desain dinar yang bulat ataupun Golba yang berbentuk petak. Pembelian emas public gold adalah secara online saja, mudah. Anda hanya perlu untuk daftar percuma sebagai ahli public gold dan anda boleh pilih untuk membuat belian terus jika anda cukup wang tunai, ataupun anda juga boleh menyimpan dalam akaun Gap sehingga anda capai gram emas dan arahkan sistem untuk menghantar emas ini ke rumah anda. Jadi nak mula menabung emas di public gold, boleh hubungi saya, klik link di profil ataupun isi maklumat di beg biru dan saya akan bantu anda untuk dapatkan emas di public gold.